Semasa zaman remaja, Akmal Rizal dianggap prospek emas bola sepak Malaysia, setaraf dengan bintang muda Thailand dan Vietnam. Dan yang lebih menarik lagi, beliau pernah menerima tawaran latihan selama 6 minggu bersama skuad remaja Bayern Munich. Dan semasa itu, beliau tinggal bersama Lim Tiong Kim, iaitu jurulatih skuad remaja Bayern. Ramai yang tak tahu, kehebatan Akmal Rizal ni sudah mula dikesan seawal umur bawah 19 tahun lagi, di mana beliau pernah melakukan hat-trick ketika menentang AFC Ajax Under 19 ketika kejohanan belia di Eropah pada tahun 1999. Pencapaian inilah yang membuatkan ramai pencari bakat dari Eropah tertarik dengan beliau. Sehinggalah pada tahun yang sama, sebuah pasukan dari Perancis iaitu RC Strasbourg yang akhirnya menerima beliau atas kerjasama FAM dan kerajaan Malaysia ketika itu. Akmal Rizal telah beraksi sekali untuk skuad bawah 21 dan beliau telah menjadikan 2 gol dalam friendly match.